Selamat pagi. So hari ni kita nak ride EV ke Awana Kita nak test stage 1 ke Awana dengan bateri standard. Apa jadi? So 3 biji ni semua stage standard lah. Kita akan RV BSP pula. Right. Kita dah sampai BSP. Alhamdulillah. Masih lagi selamat daripada test Kuampang ke BSP. Persen ada 73%. Dia makan 27%. Okay, kita akan menuju ke Awana. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, semua dah sampai. Kita stick kurang dalam 10 biji lah. Ada yang dah stage 2, stage 3, bateri besar-besar. Kita tengok naik ke Awana. Kita tengok yang stage 1 punya bateri standard. Tengok lepas tak lepas. Semua ada, Lion ada, Yadia, Zero. Piau. Alright, yang dinanti-nantikan Pak Geng Tempat Ramai. Kita tengok apa macam ini. Kuat tak kuat. Maintain 50-60 nak jimat bateri balik baru kita tengok. Kita dah sampai Getir Sempah. Persen tak tahu dia bila tutup. Malas tengok persen. Alhamdulillah sampai kat sini. Pun dah besar ramai dah. Bateri standard 0 Sampai bawah. Semua selamat sampai. Ni orang cakap tol Genting ni. Tapi masih belum buka belum dikenakan cas lagi. Masih lagi boleh naik dengan percuma. Itu dia. Kita dah sampai mana tu? Atawan. Atawan. Oh, ini dia. Alright. Geng-geng EV tiba-tiba ni. Okay, dah sampai Awana geng. Oh, cemerlang masing-masing cemerlang. So, untuk stage 1 bateri standard 1, 2 dan 3. Sampai atas ngam-ngam. Ada lagi 13%, 11%. Ini untuk kajian stage 1 bateri standard maintain 60, 70, 80 tadi. Dia boleh lah upgrade bateri kalau nak jalan jauh. Ngam. So kita ada second choice untuk bateri. Kita bawa bateri spare seorang sebiji. So kita akan tukar nanti. Okay, kalau mana standard naik Awana, kalau tak ada bateri spare jangan naik lah. Kena upgrade bateri ataupun bawa sebiji bateri beli. Alright, Awana EV.